semua ibu bapa pergi ke sekolah menengah kadok. Abang nak menerangkan sekali lagi bapa kita buat program ini. Program yang kita buat ini bukan soal program perdana siswanya. Program yang kita buat ini adalah sebahagian daripada rancangan yang lebih besar dalam kawasan kita ini, kerana hamba mendapati kawasan kita ni adalah kawasan yang sudah maju. Kita bukan super setengah kawasan di pendalaman yang dikakak rakyat menghadapi masalah jalan raya ke, bekalan api ke, ataupun sekiranya bekalan air ke, ataupun bekalan masalah hospital, perubatan dan sebagainya. Secara umumnya, kawasan kita parlimentari ini sudah menjadi satu kawasan pinggiran bandar, satu kawasan yang kemudahan asas ataupun basic amenities boleh dikatakan ada berlaku. Jangan ada kakak rakyat jumpa dengan hamba kerana nak bincang masalah jalan ataupun bekalan elektrik ataupun perkara-perkara kemudahan asas yang lain. Walaupun begitu, usaha untuk nak memajukan rakyat ini tidak hanya terbatas kepada kemudahan asas. Kerana untuk kita menjadi satu bangsa dan umat yang bermaruah, yang bermartabat dalam keadaan dunia yang orang kata sentiasa berada dalam suasana perlombaan, kita nak kosek, mau tak mau, dunia ini adalah perlombaan. Nak unggah tak seunggah, kalau kita tahu unggah pun orang lain unggah. Kalau kita tidak nak maju, orang lain maju.